cara nak tutup ataupun security kita kan dalam WhatsApp. Yang ni account business. Bagi update, lepas tu bagi setting. Okay, update setting, lepas tu bagi account. Two step verified, tekan dia. Lepas tu turn on. Turn on, letak password sendirilah. 1, 2, 3, 4 ke apa ke. No? Supaya account you tak dapat dihack oleh hacker ataupun scammer. No? Okay. Kita bagi update. Lepas tu 3 titik setting dan bagi account two step verification. Yang ni je. Turn on dia, letak password. Saya letak password 2 kali, confirmkan dia. Jangan lupa password pula lah. Password tu kena ingat. Okay, cara nak off two step verification. Two step verification. Cara nak off, sama juga pergi kat dia. Tekan turn off tu je. Tekan je turn off. Dia tanya you nak turn off tak? Kalau mau turn off. Kalau nak security, nak safety, biar dekat kat situ. Nah, kalau nak safety, biar kat situ. Kalau nak tukar password, sama juga change password, change pin. Nah. Okay, thank you. Harap membantu anda.